Hai semua, pernah tak terfikir nak ada bisnes sendiri? Mungkin masa tengah belajar ni kan? Okey, dalam perkongsian kali ini, kita akan rungkai satu persatu langkah-langkah penting untuk lancarkan bisnes pertama anda. Semua ni berdasarkan bab 6 kursus MPU 1052. Anggap je ni macam cheat sheet keusahawanan untuk anda. Jadi, apa yang kita akan cover? Mula-mula, kita akan tengok apa checklist yang perlu ada sebelum nak lancar bisnes. Lepas tu, kita akan kenal pasti apa faktor-faktor penting untuk berjaya. Seterusnya, kita akan belajar dari kesilapan orang lain supaya kita tak buat silap yang sama. Dan akhir sekali, kita akan bincang macam mana nak pilih haluan bisnes yang betul. Anggap je ni macam peta jalan anda dari idea sampailah jadi kenyataan. Okey, jom kita mula dengan langkah pertama. Ingat tau, asas yang kukuh ni segalanya. Kalau asas tak kuat, senang sangat nak goyang. Jadi, sebelum anda betul-betul terjun dalam dunia bisnes, ada 7 soalan penting yang anda wajib jawab dulu. Baiklah, ini dia senarai semak yang anda tak boleh skip. Nombor 1, kemampuan diri. Apa skill yang anda ada? Nombor 2, modal. Duit cukup tak? Nombor 3, yang ni memang selalu orang sebut. Lokasi. Seterusnya, dari mana nak dapatkan bekalan dan peralatan? Lepas tu, kena kaji pesaing kita. Siapa lagi yang buat benda sama? Anda juga kena tahu siapa pelanggan anda dan macam mana nak sampaikan produk tu pada mereka. Dan akhir sekali, fahamkan benda-benda legal dari pendaftaran sampai ke cukai. Serius, jangan pandang ringan walau satu pun langkah ni. Okey, checklist dah siap. Sekarang, jom kita naik satu level lagi. Kita nak tahu, apa beza antara bisnes yang betul-betul meletup dengan bisnes yang setakat cukup makan je? Cuba fikir sekejap. Kan banyak sangat bisnes baru kat luar sana. Apa agaknya yang betul-betul buat satu bisnes tu lebih menonjol dan berjaya berbanding yang lain? Ini dia jawapannya. Ada 5 faktor kritikal. Pertama, keunikan bisnes anda. Apa yang buat anda lain dari yang lain? Mungkin harga, pemungkusan atau cara anda jual. Kedua, saiz modal tu kena sesuai. Jangan terlalu sikit, jangan terlalu banyak. Ketiga, ramalan jualan dan untung tu mestilah realistik, bukan angan-angan. Keempat, pastikan produk anda tu betul-betul dah siap sedia untuk dijual, bukan masih dalam fasa cuba jaya. Dan yang kelima, ni paling penting sekali. Ada tak orang yang betul-betul nak beli produk anda? Wujud tak pasaran tu? Sekarang, kita masuk bab yang mungkin tak berapa seronok, tapi sangat penting. Kita kena belajar dari kesilapan orang lain. Sebab apa? Sebab faham kenapa bisnes lain gagal tu adalah cara terbaik untuk pastikan bisnes kita tak ikut jejak langkah yang sama. 10. Ada 10 sebab utama kenapa kebanyakan bisnes baru gagal. Dengan nombor 7 pun dah cukup untuk kita bagi perhatian penuh pada apa yang saya akan cakap lepas ni kan? Okey, jom kita tengok 5 yang pertama. 1. Gagal merancang. Main redah je tanpa strategi. 2. Tak ada sasaran yang jelas. Macam nak capai jualan berapa sebulan. 3. Rekod keuangan dan operasi berterabur. 4. Aliran tunai terputus sebab tak ada dana kecemasan. Dan 5. Yang ni paling bahaya. Buat tak tahu je apa pelanggan cakap atau nak. Salah satu daripada ni pun dah boleh jadi punca bisnes lingkup. Okey, kita sambung lagi 5. Hubungan dengan pelanggan tak dijaga. Lepas tu abai kesihatan diri. Kawan-kawan, tolong ingat, anda tu enjin bisnes anda. Kalau anda down, bisnes pun down. Seterusnya, kurang ilmu dan pengalaman. Dan malas nak belajar. Lagi satu, buat bisnes ni sekadar nak try-try je. Tak ada passion yang mendalam. Dan akhir sekali, tak pandai atau tak nak ubah suai ikut keadaan. Dunia bisnes ni sentiasa berubah, kita kena pantas. Okey, kita dah cover persediaan, kita dah tengok apa yang boleh buat kita berjaya dan apa yang boleh buat kita gagal. Sekarang, jom kita bincang pasal keputusan-keputusan praktikal. Benda-benda inilah yang akan tentukan bentuk masa depan bisnes anda. Tolong tengok jadual ni betul-betul. Ini perbandingan 3 jenis pendaftaran bisnes utama kat Malaysia. Tengok bahagian liability tu. Untuk milikkan tunggal dan perkongsian, liability adalah tidak terhad. Apa maksudnya? Maksudnya, kalau bisnes ada hutang, bank boleh kejar aset peribadi anda. Ya, kereta, rumah, semua boleh kena. Tapi, kalau syarikat sendirian berhad atau berhad, liability anda terhad. Aset peribadi anda selamat. Nampak tak bezanya? Ini keputusan yang sangat besar. Jadi, kena fikir betul-betul. Okey, katakanlah anda dah pilih nak daftar bisnes yang mana satu. Soalan seterusnya, macam mana pula cara anda nak mula? Secara asasnya ada 3 cara. Pertama, mula dari kosong. Anda bina semuanya sendiri, A sampai Z. Anda ada kawalan penuh. Kedua, beli bisnes yang sedia ada. Yang ni dah ada pelanggan, dah ada nama. Ketiga, anda boleh ambil franchise. Guna model bisnes orang lain yang dah terbukti berjaya. Setiap cara ni ada pro dan kontra dia tahu.
Jadi kalau nak ringkaskan, kita dah sentuh semua benda penting. Dari checklist persediaan, apa yang buat bisnes berjaya, apa perangkap yang kena elak, sampailah ke cara nak pilih struktur bisnes yang betul. Semua ni, inilah konsep-konsep asas yang anda betul-betul kena faham dan kuasai untuk berjaya. Sekarang, dengan semua ilmu dan kerangka kerja ni, dari merancang sampailah nak laksanakan, soalan yang tinggal sekarang bukan lagi apa nak buat, tapi lebih kepada bila nak mula dan macam mana nak mula. Jadi, saya tinggalkan anda dengan soalan ni. Apakah langkah pertama anda yang seterusnya dalam perjalanan keusahawanan ni?